Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, antara salah satu sebab yang kita ini tidak boleh menjadikan kehidupan dunia ini menjadi bekal untuk akhirat, yang menghalang kita adalah dosa. Maka jalan untuk menghapuskan dosa ini, tuan-tuan dah maklum, saya pun dah maklum, jalan dia taubat. Dan kalimah taubat itu adalah istighfar. Malam ni tuan-tuan, saya nak bawa diri saya nak renung tentang satu istighfar, iaitu Sayyidul Istighfar, yang tuan-tuan hafal, saya pun hafal. Tapi beberapa hari kebelakangan ini saya melihat tentang hadis Sayyidul Istighfar ini. Besarnya anugerah Allah kepada orang yang beramal dengan Sayyidul Istighfar. Lalu saya berfikir, betapa besarnya anugerah Sayyidul Istighfar ini. Kenapa jadi begitu besar? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi SAW bersabda, kita tengok dulu kelebihan Sayyidul Istighfar ini, baru kita bincang pasal Sayyidul Istighfar.